Perkembangan terkini Jabatan Meteorologi, anda pun sebenarnya boleh sentiasa kemaskini ataupun melihat di laman susawan Jabatan Meteorologi Malaysia untuk merancang sebarang perjalanan, sebab kita sedia maklum cuaca sekarang ni luar jangka. Kita menjangkakan hujung-hujung tahun ni mungkin hujan, banjir, tetapi ada setengah-setengah kawasan tu yang dijangka hujan pun tak hujan. Jadi cuaca sekarang sangat di luar jangka, jadi penting juga untuk anda sentiasa melihat kemaskini yang dibuat naik oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, bercakap mengenai Jabatan Meteorologi Malaysia, saya pada pagi ini ada seorang tetamu juga dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Rosaidi Cik Abbas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih Doktor sudah bersama kami hari ini. Alhamdulillah betul tak saya cakap tadi? Cuaca sekarang memang betul-betul di luar jangka Ya, di luar jangka dari segi mungkin kelebatan dia dan sebagainya lah, tetapi dari segi ramalan tu ramalan memang sangat tepatlah. Setakat ini alhamdulillah. Okey, baik. Kita sebenarnya jemput doktor pada pagi ini nak fokuskan mengenai kejadian gempa. Kita sedia maklum di kejadian gempa yang telah berlaku pada pagi semalam yang berlaku di Indonesia, tetapi gegarannya turut dirasai di Sabah, di Tawau dan Lahad Datu. Okey, kalau boleh kemaskini secara khususnya gegaran itu. Semalam gempa di Tarakan, Kalimantan, Indonesia pada pagi semalam bermagnitudo 6.2 Richter saya. Dan gempa tersebut dirasai di Tawau dan juga di Lahad Datu. Tetapi gegarannya agak kecil, di mana tidak menyebabkan apa-apa kerosakan kepada harta benda di Tawau dan juga di Sandakan. Sehingga pukul 8 pagi tadi sejumlah 32 gempa susulan berlaku. 32? Ya, tetapi gempa tersebut berlaku di sekitar pusat gempa semalam lah. Di mana jaraknya dengan Tawau sekitar 60 hingga 100 km jaraknya daripada Tawau. Jadi disebabkan oleh magnitudo gempa susulan tersebut di bawah 5 pada skala Richter, tidak dirasai di Tawau dan juga di Lahad Datu. Okay, jadi kesan gempa semalam tidaklah begitu ketara, cuma gegaran tu rasa. Ya, dirasai, tapi tidak membawa apa-apa kepada kerosakan dan sebagainya. Okey. Untuk di Tawau dan juga di Lahad Datu. Untuk kejadian gempa semalam, biasanya pihak meteorologi akan dapat tanda-tanda amaran awal gempa itu akan berlaku ke macam mana? Sebenarnya dari segi gempa tidak ada satu alat atau sistem yang boleh menjangka berlakunya, boleh meramal berlakunya gempa. Tetapi kita mengetahui akan berlakunya gempa, tapi tidak dapat mengetahui bila secara tepat. Tapi kita tahu bahawa Borneo itu termasuk Sabah, Sarawak, Kalimantan dihimpit oleh beberapa kepingan tektonik, plate tektonik yang sentiasa bergerak menuju ke arah Pulau Borneo tersebut. Jadi akan berlaku beberapa tekanan kepada Pulau Borneo itu, dan pada satu ketika akan menyebabkan gempa bumi. Jadi itu kita tahu. Kita tahu bahawa akan berlaku gempa. Contohnya di Ranau, memang kita menjangkakan berlaku gempa tersebut yang berlaku pada 5 Jun yang lalu. Dan juga di Lahad Datu, kita juga akan menjangkakan ada gempa akan berlaku akan datang. Bila-bila masa. Tapi dari segi bila secara tepat, kejituannya kita masih lagi kita belum ada satu sistem pun, alat pun yang boleh mengatakan bahawa besok ada gempa, contohnya. Cumanya SOP dari pihak Jabatan MET sendiri, bila dah berlaku gempa utama, akan dijangkakan gempa susulan. Okey, SOP-nya bagaimana? Kita apabila berlakunya gempa, kita ada alat mengesan gempa bumi di seluruh negara, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Kita boleh mengesan pergerakan gelombang akibat daripada gempa. Jadi mengikut SOP kita sekarang ini, kita mengeluarkan maklumat gempa dalam masa 10 minit selepas berlakunya gempa. 10 minit sebelum gempa. Itu SOP kita sekarang. Kita akan hebahkan melalui SMS, melalui fax, email, Facebook dan sebagainya lah, kepada semua agensi-agensi pengurusan bencana di negara kita. Di mana di situ, berdasarkan kepada apa yang kita maklumkan, mereka akan bertindak berdasarkan kepada kekuatan dan sebagainya lah. Yang boleh memberikan ruang kepada, contohnya yang boleh memberikan arahan kepada penduduk itu untuk berpindah, sejauh mana arah gempa itu? Sebenarnya kalau kita tengok di pusat gempa semalam, 6.1 di Tarakan, Kalimantan, sememangnya menyebabkan keruntuhan bangunan. Sebenarnya? Ya, kalau berlaku betul-betul di pusat gempa. Tapi kalau gempa pusat
agak jauh daripada bandar. Jadi kerosakan itu mungkin berkurangan. Sekiranya berlaku betul-betul di pusat gempa, akan berlaku kerosakan kepada harta benda. Pada magnitude 5 dan ke atas. Jadi semalam 6.1 bermaksud kita kategorikan sebagai gempa kuat yang boleh memusnahkan bangunan jika berlakunya gempa di pusat di situ adanya bangunan-bangunan di sekitar pusat tersebut. Ya, betul lah, kalau benda tu betul-betul berlaku di kawasan tu, penduduk memang dah diarahkan berpindah. Kolaborasi antara Jabatan Met Malaysia dengan agensi ini bagaimana? Kita mempunyai SOP sekiranya berlaku gempa, apa tindakan dan sebagainya. Kita mengeluarkan maklumat kepada agensi pengurusan bencana. Sekarang ini agensi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan tindakan-tindakan susulan adalah Agensi Pengurusan Bencana Negara yang baru ditubuhkan baru ini, APBN. Mereka akan mengarahkan semua agensi-agensi di bawah pengurusan bencana untuk bertindak mengikut SOP yang telah kita tetapkan. Okey, jadi kolaborasi itu pentinglah. Jabatan Met Malaysia akan memberi maklumat kepada mereka dan juga mereka akan mengkoordinasikan. Okey. Penting juga sebenarnya, Doktor, untuk kita memberikan maklumat kepada para penonton. Ialah gempa ini tak dijangka berlaku, tetapi kita kena ada ilmu dan juga persiapan. Kalau berlaku nak tunggu agensi ini datang mungkin mengambil masa, tapi kalau kita ada pengalaman ataupun ilmu sendiri, itu penting. Apa yang nak disarankan semasa gempa? Kalau saya rasa dari segi apa yang perlu kita lakukan bila berlakunya gempa, kita ada nyatakan di dalam laman sesawang kita apa kita harus bertindak sekiranya kita menerima gegaran akibat daripada gempa. Jadi apa yang mereka perlu lakukan, sama ada perlu berada di dalam bangunan ataupun perlu keluar atau sebagainya, ada kita nyatakan dalam laman sesawang kita. Sampai itu kita juga melakukan kemping kesedaran dari masa ke semasa kepada semua kawasan yang kita jangkakan ada risiko gempa bumi. Kita sentiasa pergi kepada komuniti, bagi tahu mereka apa yang mereka perlu lakukan sekiranya kita mengeluarkan maklumat gempa bumi dan sebagainya. Jadi di situ kita ajar mereka sama ada mereka perlu keluar dengan segera ataupun tunggu berada di dalam bangunan sehingga gegaran sudah selesai. Mereka ada kita masih lagi ada di dalam bangunan dan sebagainya, kita beritahu semasa kemping kesedaran yang dilakukan dari masa ke semasa. Kemping kesedaran. Kalau di Malaysia ini, kawasan-kawasan yang kita kata hotspot lah, yang sentiasa berlaku gempa, lebih terarah kepada kawasan di Sabah dan Sarawak. Sebenarnya kalau dari segi kekerapan berlakunya gempa, sememangnya di Sarawak. Di Sarawak. Sentiasa berlaku gempa di situ. Yang terbaru pada Rana baru-baru ini, 5.9 atau 6.0 pada Richter. Kemudian yang kita jangkakan kemudian nanti adalah di Lahad Datu. Di mana kalau mengikut sejarah kita, Lahad Datu pernah menerima gempa pada magnitude 5.8 pada skala Richter pada tahun 1976. Jadi dari segi teorinya akan berulang semula gempa tersebut. Dan kita menjangkakan bahawa sudah sampai masanya lah gempa tersebut akan berlaku lagi di sekitar Lahad Datu. Jadi kita telah menjalankan beberapa kemping kesedaran kepada komuniti di Lahad Datu. Kita juga telah memberi maklumat kepada agensi pengurusan bencana untuk mereka membuat persediaan dan sebagainya. Yang kita saksikan di skrin ni kesan gempa ketika di Ranau sebelum ini. Betul. Boleh sampai ke tahap ini ataupun boleh lebih teruk lagi? Lebih teruk lagi. Itu jadul punya betul. Itu memang betul. Dan juga kalau saya tak silap, kalau masa tragedi ataupun yang berlaku Jerebu sebelum ini sudah pun ada satu perbincangan mengenai di peringkat ASEAN akan diwujudkan satu call center contohnya. Untuk gempa ini bagaimana hubung kait dengan negara-negara lain? Contohnya kita di ASEAN, kita ada pusat gempa di Jakarta. Di sana mereka mengumpul segala maklumat gempa. Kita juga menghantar maklumat kita ke center di Jakarta. Bermaksud ada center di Jakarta untuk di kawasan ASEAN. Segala maklumat gempa, contohnya gempa berlaku di Indonesia, mereka memberitahu kepada kita dan sebagainya. Jadi ada satu pusat di Jakarta, Indonesia, dari segi gempa bumi. Dan negara-negara lain, Filipina contohnya yang berlaku gempa, kalau berlaku di Filipina juga akan hantar kepada Indonesia, Indonesia akan hantar kepada kita. Jadi terlalu cepat dia punya maklumat tersebut dihebahkan melalui sistem tersebut. Dan kesan maklumat ini maksudnya bila berlaku gempa, mereka akan beritahu dan kita boleh bersiap sedia untuk gempa susulan. Tapi kita ada sistem juga. Jadi kita juga mempunyai sistem, kita pantau 24 jam. Jadi kita juga tahu gempa tersebut berlaku. Cuma sekiranya sistem kita gagal
kita boleh menunjuk kepada pusat gempa tersebutlah di Indonesia tersebut. Jadi kita walaupun ada center di Indonesia, kita juga mempunyai sistem sendiri untuk memantau dan juga menyampaikan maklumat gempa dan juga tsunami kepada orang awam. Doktor, kita punya teknologi mengenai tanda amaran gempa ini, kalau doktor boleh kongsikan berbanding dengan mungkin negara-negara lain di luar sana, di tahap mana kita? Dari segi kecanggihan, dari segi teknologi, sememangnya kita menggunakan teknologi yang terkini. Alat pengesan gempa yang kita ada sekarang ini memang setanding dengan apa yang ada di negara-negara maju. Memang setanding. Kita mempunyai alat yang terlalu sensitif kepada getaran. Jadi dari segi teknologi memang kita up to date. Dari segi teknologi. Kalau ada mungkin ada orang mengatakan kita tidak bersedia, itu tidak, itu hanya persepsi semata-mata. Sentiasa bersedia dan kita sentiasa menambah bilangan stesen kita. Contohnya baru-baru ini selepas berlakunya Ranau, gempa Ranau, kerajaan telah meluluskan 14.9 juta untuk kita meningkatkan lagi kesiapsiagaan kita untuk menerima ancaman gempa di Sabah tersebut. Jadi kita akan menubuhkan satu sub-pusat di Kota Kinabalu. Daripada kita ada di Putrajaya di headquarters, kita ada sub-pusat di Kota Kinabalu untuk memantau gempa di Sabah saja. Dan sampai kita menambah bilangan-bilangan stesen di Sabah supaya gempa kecil pun kita boleh mengesan. Jadi keupayaan kita akan meningkat dari masa dari segi penambahan bilangan stesen dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Baik doktor, itu mengenai gempa. Satu lagi kita nak mungkin kemas kini juga, sebab sebelum ni kita ada dengar mengenai taufan Melo yang berlaku di Filipina. Itu dah mengorbankan banyak nyawa dan juga harta benda, tapi kesannya mula-mula dikatakan akan tiba ke Malaysia, tetapi saya kira tak berlaku. Sebenarnya Melo taufan amat jarang sampai ke Malaysia. Jarang sampai. Tapi kesan dia tu. Contohnya akibat daripada taifun Melo baru ini memberi kesan kepada Sarawak. Ya, Sarawak. Hujan lebat di Sarawak, banyak angin kuat di Sarawak. Tapi kesan di laut Cina Selatan, di laut memang ombaknya tinggi. Tapi kesan direct daripada Melo kepada Semenanjung baru-baru ini tiada, cuma di Sarawak saja. Okey, kiranya di pihak Met Malaysia, kalau kita nak dapatkan maklumat dan juga perkembangan terkini, kronologi dari semasa ke semasa gempa, sebab penting. Kadang-kadang mereka yang berada di kawasan gempa tak tahu nak ambil maklumat daripada mana. Sebenarnya kita sentiasa memaskini maklumat gempa di laman sesawan kita. Kalau di laman sesawan kita, kita akan cari maklumat gempa bumi. Di situ kita akan klik, kita akan keluar senarai gempa bumi yang terkini. Kita akan nyatakan di mana gempa, magnitude berapa, kedalaman berapa dan sebagainya. Ada di laman sesawan tersebut. Okey. Dan saya dimaklumkan juga sebelum ini banyak NGO dan juga persatuan-persatuan pelajar yang mungkin ada inisiatif. Tak ingat persatuan mana dari UiTM 2-3 minggu lepas mereka ke Ranau, mereka ke Sabah memberikan maklumat kepada para pelajar. Dari sudut itu mungkin ada sesuatu daripada Malaysia. Alhamdulillah setakat ini selepas berlakunya gempa Ranau, banyak agensi kerajaan, bukan kerajaan, sedar bahawa kita terdedah kepada gempa lah, ancaman gempa. Jadi mereka telah membantu dari segi memberi kesedaran, memberi bantuan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita rakyat Malaysia sentiasa berada pada tahap yang kita rasa memang membanggakan lah. Walaupun kita agensi yang bertanggungjawab, ada lagi agensi lain yang turut sama membantu dalam memberi kesedaran dan sebagainya. Kiranya kalau mereka nak dapatkan maklumat ataupun bantuan daripada pihak Jabatan Met Malaysia, kolaborasi itu akan sentiasa diberikan. InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa orang kata program-program terkini ataupun tanda-tanda yang mungkin akan dimaklumkan oleh pihak Met Malaysia dalam masa terdekat? Kita sekarang ini masih lagi menumpukan kepada jagaan kita bahawa Lahad Datu akan menerima gempa. Lahad Datu gempa sekitar 6.0 pada skala Richter. Jadi kita sekarang ini sudah menggiatkan kempen kesedaran untuk komuniti di Lahad Datu lah, supaya mereka bersedia, mereka tahu apa risiko dia dan apa mereka perlu lakukan sekiranya mendapat maklumat berlakunya gempa dan sebagainya. So kita sekarang ini tertumpu kepada kawasan Lahad Datu itulah. Yang Ranau tu dah berlaku, walaupun sekarang ini
proses pemulihan itu terus dijalankan, kita akan menumpukan kepada kawasan Lahad Datu sekali. Lahad Datu. Dijangka dalam masa terdekat ke? Ya, sepatutnya dalam sudah sampai masanya. Sepatutnya sudah sampai masa. Ya, jadi dari segi masa tu kita tak boleh nak jangkakan, tapi dah sampai masanya sebenarnya. So kita boleh jangka pada bila-bila masa sebenarnya. Okey, persiapan sudah dilaksanakan oleh dari segi infrastruktur, dari segi Map Malaysia, kita akan menambahkan bilangan stesen di sekitar Lahad Datu untuk kita pantau lebih kerap lagi, lebih rapat lagi supaya sebarang gegaran yang berlaku kita dapat kesan. Okey. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Doktor sudah bersama kami. Ini penting sebenarnya maklumat yang disampaikan oleh Jabatan Map Malaysia secara terus daripada orang kuatnya. Insya-Allah kita harapkan kita tak boleh nak memberi tanggungjawab sepenuhnya. Memang mereka bertanggungjawab untuk memberikan maklumat kepada kita, tetapi penting juga untuk kita sekeluarga yang berada di lokasi-lokasi ini ada maklumat, ada ilmu mengenai isu ataupun situasi gempa ini supaya apabila berlaku di kawasan kita tahu apa kita nak lakukan. Terima kasih sekali lagi Doktor bersama kami.